That's why diri aku kumpukan. Aku merasa dalam pada satu hal. Even aku muka video berketuk sekalipun. Okay? Aku merasakan sisi yang di mana aku dirempu. I put a risk. I put the risk. Nyawa aku pun dalam bahaya one fine moment ni lah. Okay, but none of that matters. We played through the games. Okay? We played through the game. Slow, nice and steady. Biasa aja. Okay? Kita boleh speak up tentang bangsa tu. Speak up tentang keburukan tu. Speak up anything that is melintas di dalam fikiran kita. But here's the thing. Public nak akan kisah pun sebenarnya. Public nak akan kisah. Okay? Even nanti tidak kisah sekalipun. Apa yang tidak boleh gagap? Dia ingat. Dia dengan dia report ke balai polis. If let's say, contoh, there is a conglomerates. Okay? Dia nemu sisi buruk tadi. Bahkan dia muda Alberte. Okay? I'm not speaking about what is going on tentang Alberte tu tadi kan. Tetapi kan, secara generally, benda tu lah yang terjadi di dalam Alberte tu sebenarnya. He knows something about SPRM. And he did the report police. Dia ingat polis ke support orang yang macam tu. Conglomerates. Okay, conglomerates. You can name it. Bahkan masanya tadi adalah musuh utama ya. Tadi adalah Azam Baki. Tadi kena koya lah. Hi, I'm here. Okay. I have nothing to say tentang Azam Baki. I have nothing to say about Alberte. But here's the things. Generally, if we do speak something about we know yang sisi buruk sidak tu tadi, nyawa kita berada di dalam ancaman berbahaya. Okay. Di dalam quote in quote bahaya. Anak dia sekolah perintah. Okay. Dia masih bertanggung. Dia masih hidup di bawah naungan kerajaan. Which is, if you know something, you shut the fuck up, man. Yalah, benda yang disampaikan oleh Sungai Selimbat tu tadi. Okay.